Assalamualaikum semua. Selepas check out dari hotel Berjaya Waterfront, kami bergerak ke Kota Tinggi pula untuk menghadiri satu kenduri kahwin sepupu. Alhamdulillah, kami tiba di tempat kenduri dengan selamat. Selesai urusan di majlis kenduri, kami gerak ke homestay pula. Sebenarnya homestay ni dihuni oleh family Umi dan Abah. Kami tumpang je duduk dekat sini untuk tukar baju dan mungkin akan bermalam satu malam dekat sini. Lagipun homestay ni besar. Ada bilik air. Dan ada 3 bilik kalau tak salah. Arah kiblat. Ada TV. Ada sofa. Meja kopi besar. Ada sofa. Ada sofa. Meja makan. Orang tu suka mana? Dia buat homestay padahal dia rumah dia kan. Tengok siap dengan gambar lagi kan. Seperti sejuk. Yang ni kan dengan rumah dia. Pantry. Kita jalan ke dapur. Oh, ada lagi ni dapur lagi. Dapur pusing kot belah sini. Sekejap pun. Nampak speaker. Wah, ada piano. Nah, Kak Ngah sambung naik atas. Buka dah lampu kat atas. Kat atas. Nah, Kak Ngah sambung naik ke atas. Sambung
Ada 2 bini. Ada 2 bini. 2 dah. Ada 1 bilik. Dah 2 bilik. Ni bilik yang kedua. Ni bilik ketiga. Ada 3 bilik. Wow. Petangnya kami siap-siap untuk ke pantai Teluk Mahkota. Ni lah pantai Teluk Mahkota di Kota Tinggi. Cumanya kami kurang bernasib baik sikit sebab air tengah surut. Kalau air tak surut ni mesti cantik ni. Tapi pantai dan laut ciptaan Allah memang sangat cantik dan menenangkan. Subhanallah. Ni pula sedikit kenangan suasana di malam hari di Kota Tinggi. Setelah bermalam di homestay, awal pagi esoknya kami pun bergerak pulang ke Hulu Langat. Tujuan kami gerak awal pagi ni supaya tidak tersangkut jam. Balik rumah kita lah. Membelah kesunyian waktu pagi pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, sempat juga kami berpapasan dengan beberapa buah kereta kebal daripada askar Diraja Malaysia yang mungkin baru pulang dari Putrajaya selepas membuat perbarisan sempena sambutan kemerdekaan dekat Putrajaya sekitar 31 Ogos kemarin.
masih balik benda tu. Itu kita turun balik. Baru balik dari perarakan Merdeka. Orang gerak mana. Nasib baik pas Rasanya ni daripada perarakan kemerdekaan dekat Putrajaya ni. Dan nak bom balik ke tempat dia. biar aku suruh dia keluar lah. Jadi bila dia keluar tu Nanti nampak naik baru. tambah dalam 3 minit. Sekian itu saja perkongsian untuk jalan-jalan kami ke Kota Tinggi. Jumpa lagi. Wassalam. Bye.